welcome back to my channel. Sekarang ni I berada dekat Lila Hilltop Janda Bike. Nak tahu apa yang menarik kat sini? Kena stay tune, okay? Sini pun chalet-chalet cantik. Dah sampai Lila Janda Bike. I rasa excited sangat sebab ni first time I nak main glamping dengan family. Sampai-sampai ni dah nampak dia punya tempat parking kereta yang luas. Parking terus kat sini. Daripada tempat parking ni, jalan depan sini kita akan nampak ada glamping site. Kat sini ada 15 kemah in total. Okay, sebelah sini pula dia punya toilet. So I akan tunjuk toilet. Depan sini ada cermin, ada hair dryer. So kalau korang nak keringkan rambut apa semua, boleh keringkan rambut kat sini. Boleh make up. Lepas tu dekat sini ada toilet. Toilet lelaki dan juga toilet perempuan dekat belakang. So I akan tunjuk toilet perempuan. Ini toilet perempuan. Dalam ni ada tandas. Dekat KL ke mana, korang boleh datang sini lah. Sebab tak jauh pun daripada KL. Tak sampai 1 jam pun. Ni glamping. Glamping set. Kalau buat family kan memang best. Ni sungai. I punya tent number 014 memang betul-betul view air terjun. Lepas tu kat atas tu chalet. Okay. So I akan tunjuk sikit apa yang dapat. Kita dapat meja ni. Meja camping. Lepas tu kerusi. Actually ada 4. I baru letak 2. Kemah ni sangat luas ya. Dalam ni dia dah sedia siap-siap tilam bantai untuk 4 orang. Kipas pun dia bagi. Siapa yang beginner baru nak start pergi camping, hampa tak payah susah-susah nak fikir, nak pacak-pacak kemah ke apa. Hampa mai je glamping kat sini. Settle masalah hampa. Lepas tu view pun cantik. Ni daripada kemah I. Nampak kat depan tu ada air terjun buatan. Okay, ni dia bagi tower, berus gigi, ada selimut. Selimut ni nak pakai baru buka. Lepas tu ni dia ada bagi bedsheet. Bedsheet ni guna yang jenis pakai buang, senang. Kat sini ada swimming pool. Actually Lila Resort ni dia bukan sahaja glamping site semata-mata. Kat sini dia adalah resort yang besar. Tengok dia punya pool pun kita dah nampak kata besar. Pool dia macam ada 3 layer tau. Yang tengah-tengah tu untuk bahagian dewasa, dia dalam sikit. Lepas tu yang bawah sekali dengan atas tu tak berapa dalam untuk budak-budak. Okay, siapa yang nak main family ke, team building ke, sesuai. Apa tengok yang chalet yang cantik ni. Chalet ni adalah chalet kayu. Siapa yang nak duduk betul-betul betul-betul depan dengan pool, hampa ambil chalet ni yang colour purple ni. Tengok. Senang. Jalan pun dekat siapa yang booking chalet yang tepi-tepi ni. Alright. So jom I nak bawa hampa jalan-jalan. Resort ni memang besar kan. Siapa yang nak main untuk healing, terapi, sinilah tempatnya. Dia punya cuaca hari ini pun elok. Okay. Dia punya apa ni, hirupan angin dia pun sangat nyaman, sangat best. Sampai memang kita kalau penat kerja ke apa, kita kena healing. Menarik kan area sini. Chalet dia adalah cantik. Lepas tu depan ni dia ada tempat macam untuk nak buat BBQ, buat bakar-bakar, singki pun ada. Senang. Hampa tak payah nak pergi jauh-jauh. Hampa duduk chalet yang kayu yang cantik ni. Lepas tu depan tu boleh buat BBQ. Facilities kat sini memang the best kan. Kat sini surau pun ada. Surau dia daripada luar pun dah tahu kata besar kan. Lepas tu kat luar ni ada tempat untuk ambil wuduk. Jom kita pergi tengok dekat dalam surau ni. Dia punya keluasan dia macam mana. Okey, surau dia memang luas hampa. Nampak bersih, luas dan juga selesa. Siapa yang main ramai-ramai tak ada masalah untuk buat solat jemaah kat sini. Chalet ni kawasan dia berbukit dan juga luas. Siapa yang tak larang nak jalan, kalau jalan sikit asyik semput tu kan, hampa parking je kereta betul-betul depan dengan chalet. Kat sini ni pun ada kawasan yang lapang. So kalau nak buat aktiviti macam main bola ke apa, boleh buat kat sini ya.
Kalau main sini tak bosan, tadi ada macam-macam aktiviti macam wall climbing, pasal flying frog, macam ni. Depa ni main daripada sekolah, macam cikgu-cikgu tingkatan 6, depa main dengan family depa untuk buat team building. Lepas tu bawa family depa lah. Tengok ni, depa tengah buat aktiviti flying frog. Memang best. Siapa yang main group pun sangat recommend. Okay, sebab dia macam-macam aktiviti yang boleh buat kat sini. Waktu malam, kalau tak tahu nak pergi makan kat mana, hampa boleh je makan dekat sini. Kat sini, mereka ada set mookata untuk dinner. Macam I tak ada nak usung dapur, hampa main makan kat sini saja, tak payah duk piak. Mereka dah ready semua. Ada ayam, ada daging, ada seafood. Okay, dapur pun mereka dah bagi, kita tinggal nak grill dan bubuh dalam tom yum saja. Harga untuk dinner ni mookata ataupun I panggil lebih kurang steamboat macam ni RM40 sahaja. Okey, RM40 sahaja dah dapat makan semua ni. Okey, tengok dia punya tom yum tu kan, nampak menarik je. Malam-malam tu memang dah kebulung semua nampak sedap kan. Sambil kita duk grey ni kan, kita akan disajikan dengan live band pada setiap hari Sabtu, Jumaat dan juga public holiday ada live band. Best tau. View waktu malam memang sangat cantik kan, sebab dia ada lampu-lampu. Rasa tenang je, rasa sedap nak lena lagi kan, dah penat sangat. Lepas tu ni pula breakfast. Breakfast ni dah include sekali ya, siapa yang main glamping kat sini. Harga dia memang murah apa? RM280 sahaja harga untuk glamping. RM280 itu bukan untuk seorang tau, untuk 4 orang. Okey, untuk 4 orang sekali dengan breakfast 4 orang, sangat murah, sangat jimat and sangat berbala ya. Okay, so harga pun dah habaq. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen dekat ruangan komen lah. Kok lah ada apa-apa lagi nak tanya kan. Okay, so sampai sini saja video I untuk kali ni. Please like, comment and subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.